Jadi langsung dari Stadium Sultan Ibrahim untuk pertemuan Liga Super. Juara Liga Super yang akan berpesta dikabarkan pada penghujung bulan ini untuk meraihkan kejayaan. Mereka muncul juara bagi edisi 2024-2025 secara keseluruhannya. Berkembang ke seberang sana untuk Nazmi Faiz Mansur. Tak sampai, masih lagi dalam kedudukan ruang yang begitu baik. Sesuatu yang boleh saya katakan zone marking yang dilakukan oleh KDN terlepas dengan begitu mudah. Ya, apabila bantuan datang daripada kawasan pertahanan, Pak Jun naik untuk memberikan hantaran di kawasan sebelah kiri. Yang lebih penting, kedudukan Bersen betul-betul di angle scoring area di kawasan tengah. Kesilapan pemain Kelantan yang kurang berhati-hati untuk mengeluarkan bola tersebut. Ada sedikit terbias. Rodriguez hantar ke depan mencari Baksan. Lepas. Perlu menyegerakan untuk keluar dari kawasan bahaya. Ini perlu disegerakan. Bagaimana percubaan dari Arif Aiman. Itu boleh dianggap sebagai percubaan pertamanya sepanjang 17 minit saingan berlangsung. Ya, peluang di kawasan luar kotak penalti untuk Arif Aiman. Mengambil sedikit masa untuk melihat kedudukan Fikri Cik Soh. Nazmi. Sekali lagi tandukan mudah. Dia dan dia lagi. Dalam tempoh 11 minit berselang, Baksan da Silva menambah derita Fikri Cik Soh dan Kelantan Darul Naim FC. Untuk gol kedua JDT, gol ke-28 secara peribadi untuk Baksan da Silva. Yang menyukarkan mereka siapa yang mahu dilakukan marking. Sekali lagi Baksan. Jaringan yang ketiga. Hat-trick untuk pemain ini. Dengan ledakan kaki kiri. Minit ke-23. Setengah perjalanan. Dia telah pun menghasilkan hat-trick untuk malam ini. Jaringan ke-29 secara peribadinya untuk pemain ini. 20 angka 25 dicipta oleh datang lagi. Apakah dia lagi? Akhirnya saya baru nak menyatakan bahawa rekod yang telah pun dipegang, dan kini Baksan da Silva memegang rekod penjaring terbanyak Liga Malaysia dengan 30 jaringan. Jaringan keempat untuk Baksan da Silva. Dia berjaya menampai bola tersebut. Urutan di depan pintu gol. Sekali lagi lihat bagaimana akhirnya rekod itu pecah lagi. Dan kini dengan jaringan yang dihasilkan oleh Baksan, antara pencetak gol paling prolific saya katakan untuk JDT. Ya, dan juga satu-satunya pemain yang berjaya menjadikan setakat ini 5 gol dalam satu perlawanan. Rodriguez mencuba dan mencuba. Benson hantar ke depan, tandukan. Akhirnya Ramel Morales. Ia mencuba dan mencuba, akhirnya berjaya untuk meletakkan nama selaku penjaring untuk JDT dengan jaringan yang ke-6. Rodriguez, Baksan telah bergerak. Baik pass tetapi masih lagi dalam permainan. Mudah untuk Romel, tidak offside. Jadi dia menghasilkan jaringan yang kedua pribadi.
jaringan ke-7 untuk pasukan Johor Darul Takzim. Romel Morales. Lagi peluang. Bayangkan Syarul Saad, Pemain pertahanan di posisi yang begitu baik, yang menariknya apabila dia join attacking wing. Tekanan untuk melakukan lagi tambahan attacking. Kali ini datang pula Syarul Saad di bahagian papus. Antaran daripada Romel di kawasan tengah. Bersen terlepas tetapi Syarul Saad datang daripada belakang. Tapping. Dan gol yang ke-8. 8-0. Mudah untuk tangkapan Christian Aban Ahmad. Ya, dan akhirnya setelah tempoh 64 minit barulah jabatan pertama daripada Fazrul Amir. Lepas Fazrul Daniel. Dia bergerak secara solo dari Fazrul Daniel. Percubaan terus. Itu satu petanda yang positif pada pergerakan sebegitu. Ya, betul. Kita lihat kesungguhan ataupun daripada kedudukan Fazrul terus membuat larian terus dia bahagian hadapan. Sedikit cutback di kawasan tengah. Sumare untuk Syafiq Rahim. Dia masuk tak sampai 10 minit. Dia menghasilkan jaringan ke-9 untuk pasukan JDT. Satu movement, satu pergerakan yang sangat baik. Ya, satu kesepahaman yang tinggi di antara Nazmi, Arif Aiman, Afiq, antara geng-geng pemain-pemain muda, dan kemasukan Syafiq akan bergerak di kawasan tengah. Dan ini adalah antara timing daripada Sumare. Syafiq Rahim lepas sedikit antara tersebut, namun recovery yang baik dari Afiq Fazail. Batan dari Arif Aiman. Masih lagi dalam kawalan pemain-pemain JDT. Dari Nazmi Faiz Manso. Dadan untuk Ahmadul Sumare. Dia berada pada posisi berhampiran dengan Syarul Saad. Namun tindakan yang lebih bersedia juga ditampilkan oleh Al-Faiz Zul Amin untuk menamatkan saingan di Stadium Sultan Ibrahim dengan 9-0